Hai semua dan selamat datang. Pernah tak korang fikir macam mana sebenarnya rupa bentuk negara kita ni? Okey, hari ni kita akan travel satu Malaysia. Tapi dari tempat duduk korang je, kita nak terokai satu topik geografi tingkatan 1 yang memang best. Bab 6, bentuk muka bumi di Malaysia. Dah ready ke belum? Kalau dah, jom kita start. Pernah tak korang tertanya-tanya, kan? Kenapa kalau kita pergi Cameron Highlands, sejuk je rasa. Tapi bila sampai je Kuala Lumpur, panas je lain macam. Jawapan dia tu bukan magic tau, tapi sains geografi. Semuanya berkait rapat dengan bentuk muka bumi kita. Nanti kita akan rungkai satu-satu. Okey, ini agenda kita untuk hari ni. Mula-mula, kita tengok dulu kisah bumi Malaysia ni secara umum. Lepas tu, kita akan kenal dengan 4 wira geografi kita. Kemudian, kita akan cari di mana lokasi semua ni dan paling penting, kenapa ia penting untuk kita. Last kali, macam biasa, ada rumusan dan cabaran sikit untuk uji minda. Jom! Baiklah, kita masuk bahagian pertama, bumi Malaysia. Apa kisahnya? Jadi, apa sebenarnya cerita pasal tanah yang kita duduk hari-hari ni? Perkara pertama yang kita kena faham ialah Malaysia ni special tau. Tanah air kita ni bukannya rata je. Cuba bayangkan, dalam satu negara yang sama, kita ada gunung ganang yang tinggi sampai cecah awan dan pada masa yang sama, kita ada pantai yang landai, cantik, putih je pasir dia. Kontras inilah yang buat geografi Malaysia ni sangat-sangat kaya dan menarik. Sekarang, jom kita kenal dengan 4 wira utama yang jadi pembentuk muka bumi negara kita ni. Anggap je mereka ni macam hero-hero dalam filem geografi Malaysia. Dan inilah dia 4 wira kita. Pertama, tanah tinggi yang gagah perkasa. Kedua, tanah pamah di mana kebanyakan kita tinggal. Ketiga, pinggir laut, si pembawa rezeki. Dan yang keempat, saliran, iaitu punca air dan kehidupan. Tolong ingat 4 wira ni ya, sebab keseluruhan cerita kita hari ni memang pasal mereka. Okey, kita dah kenal hero-hero kita kan? Sekarang, jom kita tengok kat mana sebenarnya lokasi mereka dalam peta Malaysia. Kita buat virtual tour sikit nak? Apa beza utama antara tanah tinggi dengan tanah pamah? Senang je. Semuanya pasal satu nombor magic ni. 180 meter. Okey, mana-mana kawasan yang tingginya lebih dari 180 meter dari aras laut, kita panggil tanah tinggi. Manakala, kawasan yang kurang dari 180 meter, itu ialah tanah pamah, tempat kebanyakan kita duduk, kerja dan pergi sekolah. Jadi ingat, 180 meter, itulah penentunya. Okey, kalau kita tengok peta semenanjung Malaysia, mesti perasan ada satu banjaran gunung yang panjang dari utara sampai ke selatan. Itulah dia banjaran Titiwangsa. Orang selalu panggil dia tulang belakang semenanjung Malaysia. Kenapa? Sebab kedudukan dia betul-betul kat tengah-tengah, macam jadi paksi untuk seluruh semenanjung. Bila cakap pasal tanah tinggi, mestilah kita teringat gunung ganang yang gah kan? Dan raja segala gunung kat Malaysia ni semestinya Gunung Kinabalu di Sabah. Tapi bukan dia seorang je. Kita ada juga Gunung Trusmadi, jiran dia je tu. Kalau kat Semenanjung pula, Gunung Tahan di Pahang lah yang paling tinggi. Dan jangan lupa di Sarawak, kita ada Gunung Mulu. Yang ni lagi special sebab kat bawah dia tu ada sistem gua yang, memang menakjubkan. Okey, jom kita tinggalkan puncak gunung dan kita terjun ke laut pula. Pantai-pantai cantik yang kita suka pergi tu, ia bukan terjadi macam tu je tau. Sebenarnya, pantai kita ni sentiasa diukir oleh kuasa ombak yang tak pernah berhenti kerja. Ombak ni buat 2 benda utama. 1, dia makan daratan, kita panggil hakisan. 2, dia tinggalkan pasir, kita panggil pemendapan. Gabungan 2 proses inilah yang cipta pemandangan pantai yang lawa gila tu. Ini antara proses yang paling menarik. Cuba bayangkan, mula-mula ombak asyik hantam satu tebing tinggi ni sampai terbentuklah gua. Lepas tu, ombak tak berhenti, dia hentam lagi sampai gua tu tembus ke sebelah. Dan jadi macam gerbang laut. Tapi, lama-kelamaan, bumbung gerbang tu tak tahan dan gedepuk, dia runtuh. Apa yang tinggal? Tiang batu sorang-sorang kat tengah laut. Itulah yang kita panggil batu tunggul. Hebat kan kuasa alam ni? Wira kita yang terakhir ialah saliran. Senang cerita, ia merujuk kepada sistem sungai dan tasik kita. Dan kat sinilah kita boleh nampak betapa hebatnya teamwork antara semua wira kita. Ingat tak tanah tinggi tadi?
Dari situlah kebanyakannya sungai-sungai utama kita dilahirkan. Lepas tu, air itu mengalir turun ke tanah pamah dan akhirnya sampai ke pinggir laut. Nampak tak? Semua komponen ni saling berhubung. Okey, kita dah kenal semua bentuk muka bumi ni. Tapi, soalan paling penting sekarang ialah, so what? Kenapa kita kena belajar semua ni? Apa pentingnya untuk hidup kita? Jom kita tengok. Jom kita mula dengan tanah tinggi. Walaupun tak ramai antara kita yang tinggal ke atas gunung, tapi kawasan ni sebenarnya macam kilang kuasa gergasi untuk Malaysia. Macam mana tu? Sumbangan paling besar dari tanah tinggi, tenaga hidroelektrik. Sebab kawasan ni curam dan selalu hujan lebat, ia jadi tempat yang paling perfect untuk bina empangan. Air yang turun laju dari atas tu akan pusingkan turbin gergasi dan dari situlah terhasilnya elektrik. Inilah rahsia di sebalik empangan-empangan besar macam empangan Bakun kat Sarawak atau empangan Kenyir kat Terengganu yang bagi kita elektrik kat rumah. Seterusnya, kita turun ke Tanah Pamah. Kawasan inilah boleh dikatakan pentas utama kehidupan kita. Kenapa? Sebab di sinilah kebanyakan aktiviti harian kita berlaku. Sebab utama Tanah Pamah ni penting. Sebab dia rata. Senang. Permukaannya rata inilah yang buat kita senang nak bina macam-macam benda. Fikirkan je. Bandar besar macam Kuala Lumpur, lebuh raya macam Plus Highway, lapangan terbang macam KLIA, ladang nanas yang luas kat Johor, kilang-kilang kat Taiping, semuanya dibina kat Tanah Pamah. Boleh kata, hampir semua pembangunan negara kita tertumpu di sini. Baik, kita ke pinggir laut pula. Dengan pantai kita yang panjang berjala-jala tu, kawasan ni memang dah jadi nadi penting untuk ekonomi negara. Kawasan pinggir laut ni macam enjin ekonomi tau. Dari sinilah datangnya rezeki nelayan, contohnya kat Kuala Selangor. Jauh sikit kat tengah laut ada harta karun negara kita, petroleum dan gas asli. Teluk yang terlindung pula jadi tempat strategik untuk bina pelabuhan. Dan mestilah pantai yang cantik macam Pantai Cenang kat Langkawi tu jadi tumpuan pelancong satu dunia. Semuanya berpunca dari pinggir laut. Dan yang terakhir, jangan sesekali kita lupakan kepentingan saliran, iaitu sungai dan tasik. Ia bukan setakat aliran air tau, tapi ia adalah sumber kehidupan kita. Cuba fikir sekejap, air yang kita guna kat rumah setiap hari tu datang dari mana? Kebanyakannya datang dari sungai. Jadi sungai ni bekalkan air untuk kita minum, untuk kegunaan kilang, malah ada sungai yang jadi sempadan semula jadi antara negeri. Selain tu, sungai juga jadi sumber pendapatan, macam untuk penternakan ikan air tawar. Pendek kata, tanpa sungai hidup kita akan jadi sangat susah. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Jom buat rumusan pantas. Hari ni kita dah belajar pasal 4 bentuk muka bumi utama kat Malaysia dan kenapa ia penting. Dari jana elektrik kat tanah tinggi sampailah pembinaan bandar kat Tanah Pamah, kita nampak setiap satu ada peranan unik masing-masing. Dan sebelum kita habis, saya ada satu cabaran untuk korang. Bayangkan korang ni seorang perancang bandar. Korang kena bina satu bandar baru yang canggih. Berdasarkan apa yang kita dah bincangkan tadi, bentuk muka bumi mana yang korang akan pilih? Tanah Pamah, pinggir laut, atau mungkin tanah tinggi? Cuba tinggalkan jawapan dan sebab korang pilih jawapan tu kat rumangan komen di bawah, saya betul-betul nak tahu idea korang. Okey, itu saja untuk perkongsian kali ini. Kita jumpa lagi.